pengendali blok Malaysia Today Raja Petra Raja Kamarudin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas tuduhan mengasut. Hakim membenarkan beliau dibebaskan dengan ikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan tarikh perbicaraan pada 6 Oktober ini. Raja Petra didakwa menyiarkan satu artikel bertajuk Let's Send the Altan Tuya Murderers to Hell dalam blognya menerusi Malaysia Today. Artikel itu mengaitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isteri Rosmah Mansor dalam kes pembunuhan model Mongolia Altan Tuya Syaribu. Kesalahan dilakukan 25 April lalu di nombor 5 Jalan BRP 5 Palang 5 Bukit Rahman Putra Sungai Buloh. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948 yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Raja Petra bagaimanapun tidak membayar wang jaminan yang ditetapkan hakim. Dia kini ditahan di penjara Sungai Buloh sehingga selesai perbicaraan. Sebelum itu pagi tadi, Raja Petra hadir di Komplek Mahkamah Jalan Duta bersama beberapa orang ahli parlimen pembangkang dan lebih 100 penulis blog. Bagaimanapun, dia bergegas ke Mahkamah Petaling Jaya selepas pihak polis memberitahu pertuduhan terhadapnya dibuat di sana. Kita sekarang ni masalah semua government nak interfere. Termasuk pemikiran apa yang dalam otak kita pun. Dan Perdana Menteri biasa cakap ISA perlu. Apa sebab kita perlu ISA? Sebab apabila mereka memikir, kita sudah boleh tangkap, tak payah tunggu mereka bertindak. So ISA is a law untuk detention, untuk you memikir benda yang kerajaan tak suka. Jadi kerajaan sampai ke otak kita pun dia nak kontrol.